Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri. Kalau Yang Berhormat Menteri kata sanggup nak membela golongan yang marhain, maka kenapakah digunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 di mana mereka dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka dengan syarat-syarat dan harga yang tidak dipersetujui mereka? Saya akan baca ni. Tadi permulaan kepada percakapan yang panjang sekejap lagi. Saya Yang Berhormat tak sempat mencelah, masa tak cukup. Saya akan bagi jawapan yang terperinci. Kalau didapati Yang Berhormat boleh buktikan kepada saya bahawa jawapan yang saya bagi ini masih mengenakan penginayaan kepada orang-orang bawah pemilik tanah, maka saya letakkan pemilik tanah dan juga rakyat nombor satu. Pemaju itu hal dia, tetapi saya dengan rakyat itu penting sebab kita kena ingat sebagai seorang Islam, kita memerlukan doa kawan-kawan untuk selesaikan hidup kita di akhirat nanti. Itu yang saya buat. Saya buat kerana Allah, bukan kerana cari nama. Yang Berhormat walaupun tidak mau main politik, tapi Yang Berhormat cari nama. Padahal Yang Berhormat tahu ni, ini PH patut selesaikan. 2016 punya kes, Yang Berhormat patut selesaikan. Tapi sampai Yang Berhormat tak buat apa. 2016 Kerajaan Barisan Nasional. Ya, tapi pada 2018 sampai 2021. 2018 mereka sedang berunding. Ya. Maka bila mereka berunding, pemilik dengan pemaju, kita tak campurlah. Ya. Kita pantau. Tapi tak adalah kita gunakan Akta Pengambilan Tanah. Ya, memaksa pemilik untuk menyerahkan tanah mereka. Saya bekas pegawai tanah Yang Berhormat. Kalau saya ada zaman Yang Berhormat masa itu, sudah pasti saya akan menggunakan kehebatan saya untuk mentadbir tanah. Saya selesaikan dalam masa setahun. Yang Berhormat biarkan 2018 sampai 2021. Yang Berhormat tak pandang. Mungkin Berhormat tidak ada kelulusan dalam bahagian tanah dibandingkan dengan saya, dengan izin Allah. Sekarang saya jawab secara resmi. Sila jawab dulu. Tuan Yang Dipertua, saja nak bagi panas sikit majlis petang ini. Ya. Cadangan pembangunan semula kawasan Sungai Baru, Kampung Baru merupakan inisiatif kerjasama swasta di antara pemilik tanah dan juga flat PKNS Sungai Baru dengan pemaju, iaitu Rizzi Gloss Sdn Bhd. Pemaju ini merupakan anak syarikat Swiss Capital Sdn Bhd dan juga adalah pemaju pertama yang berjaya melaksanakan pembangunan semula rumah pangsa 4 tingkat Kampung Kerinci, Kuala Lumpur sekitar tahun 2016. PKB bertindak sebagai fasilitator bagi membantu melancarkan pelaksanaan pembangunan semula ini selaras dengan fungsinya yang diperuntukkan di bawah Seksyen 14 Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011 Akta 733. Sehubungan dengan itu, PKB telah mengkaji keupayaan pemaju dan model perniagaan, terutamanya dari aspek tawaran pulangan usaha sama kepada pemilik. Berdasarkan kepada tawaran usaha sama tersebut, PKP mendapati pemilik akan menikmati taraf hidup yang lebih baik, selesa, moden, teratur dan sekaligus membolehkan hartanah tersebut berpotensi atau unlock land value untuk memperolehi pulangan yang tinggi pada masa akan datang. Pihak pemaju telah dipelawa oleh Persatuan Pemilik Tanah, Hartanah Kampung Sungai Baru pada 2016 untuk mengemukakan cadangan pembangunan di kawasan Sungai Baru sejumlah 328 unit ataupun 64 lot teres dan 264 unit flat terlibat dengan projek pembangunan semula ini. Projek ini berada di luar kawasan penempatan pertanian Malay Agricultural Settlement MAS yang sinonim dengan Kampung Baru. Pembangunan kawasan ini pada asalnya telah dimajukan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan tanah di kawasan Sungai Baru adalah pegangan bertempoh dengan pajakan 99 tahun. Pemaju telah mengadakan beberapa program penerangan dan rundingan dengan pemilik tanah sejak tahun 2016. Antara usaha yang telah dilaksanakan adalah sesi pembentangan, penerangan, sesi dialog, sesi rundingan, libat urus, mesyuarat, unit bergerak, khidmat, nasihat guaman dan pembukaan pejabat kecil di tapak. Semua ini kita dah tahu. Jawab soalan, kenapa kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk memaksa pemilik jual tanah pada syarat dan harga yang tak dipersetujui. Saya jawab usul dulu. Tak payah, tu sejarah kita semua tak tahu. Boleh, saya juga tidak mau mendengar usul dibawa. Bila usul dibawa, saya kena jawab resmi. Soalannya adalah kenapa guna Akta Pengambilan Tanah dan tak membenarkan pemilik merunding sehingga capai persetujuan. Baik, dia akan jawab kemudian.
Maka saya tidak benarkan untuk diganggu dengan dahsyat oleh Tuan Shah Alam. Pemaju telah mengadakan beberapa program penerangan dan rundingan dengan pemilik tanah sejak tahun 2016. Antara usaha yang telah dilaksanakan adalah sesi pembentangan, dialog, sesi rundingan, libat urus, mesyuarat unit bergerak, khidmat nasihat guaman dan pejabat kecil di tapak. Pemaju juga telah mengadakan sesi libat urus bersama dengan pemilik tanah, flat PKNS Sungai Baru yang terakhir pada 5 sehingga 7 Oktober 2020. Tujuan program ini diadakan untuk memberi penerangan dan penjelasan berkenaan dengan pembangunan semula, merangkumi cadangan pelan konsep pembangunan, tawaran kepada pemilik dan mendapatkan persetujuan pembangunan semula dari mereka. Pemaju telah menawarkan cadangan pembangunan secara usaha sama kepada pemilik-pemilik lot dan juga unit flat yang terlibat. Setiap pemilik akan mendapat unit gantian hartanah in-kind berdasarkan keluasan, jenis dan kategori tanah milik mereka. Untuk unit gantian, pemaju telah bersetuju untuk menawarkan rumah berkeluasan 90.02 meter persegi ataupun 969 kaki persegi dan 111.45 meter persegi ataupun 1,200 kaki persegi dengan kemudahan fasiliti kondominium beserta petak aksesori tempat letak kereta. Selain itu, pemaju juga telah menawarkan bayaran persetujuan menandatangani perjanjian usaha sama, kos pemindahan keluar rumah, kos pemindahan masuk semula ke unit gantian tanah, ex gratia ubah sesuai rumah sedia ada, bayaran penyewa rumah sementara atau penyediaan rumah transit sehingga unit gantian tanah diserahkan. Bagi pemilik rumah teres, bayaran lebihan tunai harga unit gantian juga ditawarkan. Sabar menunggu Yang Berhormat bacaan Menteri, ini sampai habis. Tawaran itu tak diterima Pemaju juga telah oleh sebahagian besar pemilik berkenaan bagi menyelesaikan isu harta pusaka serta penyempurnaan pindah milik harta tanah mereka. Bila saya habis, bercakaplah kamu sebelum kamu dicakapkan. Lain kali jangan tanya soalan. Bagi saya habis. Bagi saya habis. Kalau yang ni betul tak nak saya habis, saya berdialog dengan mereka, saya tak habis hari. Saya kena habiskan benda ni dan saya tunjukkan apa yang dia tanya telah masuk dalam jawapan ni. Baikkan rekod nanti. Sabar sikit sebab saya ada masa 30 minit. Kita nak buat apa lagi? 30 minit baca ini lah. Berdasarkan semua aspek tawaran ini, pemilik yang ada pada masa ini mempunyai rumah flat PKNS Sungai Baru bersaiz 41 meter persegi, 441 kaki persegi, akan memperoleh anggaran tawaran usaha sama bernilai RM880,000 dengan unit gantian berkeluasan 90.02 meter persegi ataupun 969 kaki persegi. Manakala bagi rumah flat sedia ada yang besar 53 meter persegi atau 507 kaki persegi sehingga 56 meter persegi ataupun 600 kaki persegi pula akan memperoleh anggaran tawaran usaha sama bernilai RM1.09 juta dengan unit gantian yang berkeluasan 1,200 kaki persegi. Bagi pemilik rumah teres pula, purata pemilik akan memperoleh 3 unit gantian hartanah yang berjumlah harga tawaran usaha sama bernilai RM2.7 juta dan bayaran lebihan tunai harga unit gantian. Berdasarkan tawaran ini, sejumlah 219 lot ataupun di unit flat, 27 lot unit flat, 27 lot dan 192 unit flat. 27 lot bagi rumah teres. Berdasarkan tawaran ini, sejumlah 219 lot atau 66.77% telah bersetuju menandatangani perjanjian usaha sama tersebut. Manakala perolehan tanah bagi baki 109 lot iaitu unit flat, 37 lot dan unit flat. Baki 19 lot unit flat atau 33.23% yang tidak setuju, maka ini perkara ini telah dilaksanakan dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 264 unit flat terlibat dalam pembangunan dengan pecahan 192 unit flat atau 72.7% bersetuju dengan tawaran usaha sama dan 70 unit atau 27.3% terlibat dengan pengambilan tanah. Bagi rumah teres pula, sejumlah 64 lot teres telah terlibat dengan pembangunan dan pecahan 27 lot atau 42.2% setuju dengan tawaran usaha sama dan 37 lot atau 57.8% terlibat dengan pengambilan tanah. Menteri.
Jadi kaedah, saya bagi habis sikit kepala pantai, ada habis ni. Kaedah perolehan tanah pembangunan semula ini dilakukan secara hybrid yang melibatkan perjanjian usaha sama pemilik dengan pemaju dan pengambilan tanah. Ianya adalah alternatif kaedah pembangunan bagi merealisasikan pembangunan semula agar kepentingan pemilik yang majoritinya telah bersetuju dan ambil kira. Penguataan di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah 1990 bagi projek ini telah dikeluarkan melalui Warta Kerajaan Persekutuan nombor 9400 bertarikh 18 Jun 2021. Manakala penguataan di bawah Seksyen 8 Akta yang sama telah dibuat melalui Warta Kerajaan Persekutuan nombor 9412 bertarikh 21 Jun 2021. Sebelum saya, Akta Pengambilan Tanah 1960 membenarkan pihak berkuasa negeri untuk mengambil mana-mana tanah bagi tujuan pembangunan. Namun prinsip hak kepada harta tersebut hendaklah dipatuhi. Perkara 13.1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tidak seorang pun boleh lucuk haknya kecuali mengikut undang-undang. Perkara 13/2 Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan bahawa tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dan dengan paksa tanpa pembahasan yang mencukupi. Jadi saya memendekkan penerangan ini, dan saya beritahu bahawa oleh kerana telah berlaku pertikaian yang telah saya sebutkan, maka Menteri Wilayah Persekutuan telah campur tangan dan meminta supaya hearing yang kedua ataupun pembicaraan yang kedua ini ditangguhkan tahun depan untuk membolehkan saya membuat rundingan dengan mereka. Tetapi saya bagaimana kita tahu bahawa sebelum habis kita orang mendengar cerita-cerita, tiba-tiba muncul Shah Alam cuba nak jadi hero, tapi sebenarnya sayalah yang menjadi hero sebab saya memberhentikan pengambilan tanah ni patutnya berlaku pada 21 hari bulan ni. Saya dah umumkan bahawa Menteri telah minta KPTG untuk tangguhkan sehingga tahun depan sehingga saya boleh rundingkan balik dengan tuan tanah dan juga dengan pemaju. Boleh saya tanya Hero? Ya? Hero, boleh saya tanya? Jadi tadi